Okey, kali ini kita akan mengira tentang faedah ke atas baki. Okey, selain daripada faedah ke atas baki, pinjaman juga boleh melibatkan faedah sama rata. Okey, yang itu mudah sikit. Yang ini faedah ke atas baki dia melibatkan bulan per bulan. Okey, sebagai contoh soalan, Puan Balkis membuat pinjaman peribadi sebanyak RM8,000 dari Bank Sentosa dengan kadar faedah 4% setahun ke atas baki. Okey, ini kata kuncinya. Tempoh bayaran balik adalah selama 7 tahun, manakala ansuran bulanan adalah sebanyak RM110. Hitung jumlah faedah. Okey, ini soalan dia. Jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Puan Balkis dalam masa 3 bulan. Okey, bagi mengira faedah ke atas baki, perkara yang penting perlu dilihat adalah P, prinsipal asal dia, R, kadar faedahnya, dan juga tempoh, tempoh, dan juga ni ansuran bulanan. Okey, ansuran bulanan dia. Okey, 7 tahun ni tak perlu lihat sebab kita bukan kira faedah sama rata. Okey, kita kira faedah atas baki, kita kena kira setiap bulan. Oleh kerana soalan minta 3 bulan, maknanya 3 kali pengiraan atau 3 kali prinsipal yang berbeza kita kena kira. Okey, jom kita mula pada bulan yang pertama. Okey, kita akan kira dahulu faedah pada bulan yang pertama ialah menggunakan rumus biasa iaitu PRT. I sama dengan PRT. Okey, P adalah prinsipal 8,000 darabkan dengan R peratus, 4% ataupun 0.04 darab dengan T, tempoh. Tempoh pengiraan kita adalah untuk sebulan. Jadi 1/12. Jadi kita akan dapat faedahnya adalah RM26.67. Seterusnya, bila kita dah ada faedah, kita dapat tahu bahawa jumlah pinjaman pada bulan pertama ialah RM8,000 ditambahkan dengan RM26.67. Faedah tadi menjadi RM802.67. RM8,026.67. Okey, dan dalam bulan pertama juga kita ada bayaran RM110. Maka baki pinjaman selepas membayar ansuran adalah RM8,026.67 tolakkan dengan ansuran bulanan menjadi RM7,916.67. So, inilah kita punya prinsipal yang kedua, iaitu 7916.67. Prinsipal bulan pertama tadi ialah RM8,000. Okey, prinsipal dia berubah pada bulan kedua sebab kita ambil faedah ke atas baki. So, faedah ke atas baki pada bulan yang kedua, ini bulan yang kedua, dia menjadi 7916.67 didarabkan dengan masih lagi PRT, R 4% darab dengan bulan yang kedua, maknanya 1 bulan. Dia menjadi faedahnya adalah RM26.39. Pastikan pelajar pun kira sama. Okey, so jumlah pinjaman yang terkini pada bulan kedua dia menjadi 7916.67 ditambahkan dengan faedah RM26.39, RM7,943.06. Dan pada bulan kedua juga kita ada bayar RM110 ansuran. Maknanya ansuran ini tetap RM110 pada setiap bulan. Maka baki pada bulan kedua ialah RM7,143.06 ditolakkan dengan ansuran bulanan RM110 menjadi RM7,833.06. So, ini adalah prinsipal kita yang ketiga untuk kiraan bulan yang ketiga. Untuk kiraan bulan yang ketiga, prinsipal kita menjadi prinsipal baru iaitu 7833.06. Dan faedah pada bulan yang ketiga berbeza sebab
prinsipal berbeza. Jadi 7833.06 darab dengan 4/100 darab dengan 1 bulan. Sebab bulan yang ketiga sahaja. Dia menjadi RM RM26.11. Jadi inilah kiraan jumlah faedah bagi 3 bulan. So, kita kena tambahkan. Soalan minta jumlah faedah. RM26.67 tambah RM26.39 tambah dengan RM26.11. Dia menjadi RM79.17. Okey, inilah dikatakan sebagai faedah ke atas baki. Jika kita perhatikan, faedahnya semakin berkurang kerana kita dah bayar ansuran bulanan 110 setiap bulan. Jadi prinsipal dia prinsipal yang baru. Okey, prinsipal dia semakin berkurang dan pada akhir bulan, pada akhir tahun seterusnya pun dia akan makin lama makin berkurang. Okey.